Assalamualaikum Madam, nama saya Abdul Muiz Kushairi bin Jalaluddin, nombor matrik 33 FTB 24F1037 dan ketua kumpulan mentor-menti saya Naufal 33 FTB 24F1050 dan ahli kumpulan mentor-menti saya Azri 33 FTB 24F1050. Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang ordinary differential equation. Okey, untuk content presentation kita orang hari ini adalah differentiation integrate, separating variables, discussion and conclusion dan question and answer. ODE ini adalah satu persamaan yang mengaitkan fungsi dengan terbitannya. Ia digunakan untuk memodelkan bagaimana sesuatu berkembang mengikut masa atau ruang dan ia berlaku dengan kerap dalam fizik, kejuruteraan, biologi, ekonomi dan selain-lainnya. So ODE ini juga dapat menyelesaikan dengan mencari fungsi yang tidak diketahui yang menyelesaikan persamaan. So penyelesaian kepada ODE membolehkan kita semua memahami perkara dunia sebenar seperti pergerakan badan, pertumbuhan populasi, litar elektrik dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang ciri-ciri dalam ordinary differential equation. Okey, yang pertama adalah order, linearity dan homogeneity. Okey. So untuk order, first order ODE peringkat pertama, dia melibatkan terbitan pertama sahaja. Sebagai contoh, dy dx sama dengan f bracket x y bracket. So dari sini terbitan tertinggi kita adalah dy dx, iaitu terbitan pertama. Jadi ini adalah ODE order 1. Untuk second order pula, second order ODE peringkat kedua, dia melibatkan terbitan yang kedua. Sebagai contoh, d square y over dx square tambah p bracket x bracket dy per dx tambah q x y sama dengan kosong. So p dan q itu adalah pemala dalam second order ODE ini. So terbitan tertinggi untuk second order ODE ini adalah d square y over dx square. Jadi ini adalah ODE order kedua. So sebagai ringkasannya, order dalam ODE ini sama dengan tahap tertinggi terbitan dalam persamaan tersebut. Seterusnya saya akan terangkan tentang linearity. So linearity ni adalah satu ODE yang mana dia tiada power ke atas function y ataupun terbitannya. Dia juga tiada function trigonometri, eksponen ataupun logaritma ke atas y ataupun terbitannya. So koefisien y dan terbitannya hanyalah fungsi dalam x atau nombor sahaja. So sebagai contoh untuk linear ODE adalah dy per dx tambah y equals to x. Okey, seterusnya untuk non-linear ODE pula. Linear ODE dia pun sama je dengan linear ODE. Cuma dia punya yang berbeza adalah dia punya equation, iaitu dy over dx equals to y square tambah x, di mana y square tu dia ada kuasa 2. So ini menunjukkan yang dia tak linear. Untuk homogeneity pula, homogeneous ODE adalah satu ODE jika semua terma dalam persamaan mengandungi fungsi y atau terbitannya yang tiada fungsi bebas atau bebas y. Jadi dalam kata mudah dia, homogeneous ni dia bahagian kanan persamaan dia adalah kosong. Dan kalau untuk non-homogeneous ni pula, dia bahagian kanan dia tidak boleh sama dengan kosong, kerana dia ada fungsi luas seperti sin x ataupun x square ataupun nombor tetap. Jadi contoh-contoh homogeneous ODE adalah seperti di sini, dy over dx sama dengan y per x. So dekat equation ni dia menunjukkan semua terma dia berkaitan dengan function y. So equation ni adalah homogeneous. Bagi contoh non-homogeneous ODE pula, dy over dx tambah y equals to sin x. Jadi untuk non-homogeneous ODE ni dia non-homogeneous sebab dia ada 5x di sebelah kanan. So maknanya dia bukan homogeneous. So untuk kesimpulan mudah, bagi semua ordinary differential equation ni, linear adalah tiada kuasa lebih dari satu dekat y ataupun terbitannya yang seterusnya. Kalau homogeneous pula, dia sama dengan kosong di sebelah kanan persamaan. Kalau dia non-homogeneous, dia tak boleh sama dengan kosong dekat sebelah kanan. Okey, untuk seterusnya dalam bagaimana cara untuk menyelesaikan first ODE ni, saya akan menyerahkan kepada ketua kumpulan mentor-menti saya, iaitu Naufal Razim. Assalamualaikum. Saya Naufal Razim bin Jalaluddin, 33 FTB 24F1050. Jadi hari ni saya nak teruskan tentang
first ODE. So dekat first ODE ni kita ada 3 method. Yang first kali adalah differentiation integrating, second separating variables, dan last kali adalah integrating factor. So untuk differentiation integrating ni kita kena ada satu variable saja. Untuk yang kedua separating variable, kita ada 2 variable, iaitu nilai x dan nilai y. So dengan 2 variable tu kita boleh separatekan diorang. Okay, untuk yang ketiga ni integrating factor. So integrating factor ni kita kena kita boleh guna kalau dy over dx tambah py sama dengan q. So jangan risau, semua 3 method ni adalah mudah je untuk solve dengan mengikut step yang telah ditunjukkan dalam slide, iaitu first kali kita kena determine what method we want to use, second bring dx to the right, third integrate the both side, dan last kali kita akan dapat jawapan yang kita nak. Okay, let's go, kita lanjut ke soalan yang pertama. So soalan yang pertama ni dibagi, in a certain engineering process, the rate of change of a quantity y with respect to another variable x is determined by the expression 5x squared minus 3x plus 3 over 2. This means that as x change, the rate at which y change is not constant but varies according to a quadratic relationship. This situation can be modeled using a first order ordinary differential equation, which is given by dy over dx equal to 5x squared minus 3x plus 3 over 2. Determine the general solution of this first order differential equation when, then, if y equal to 4, when x equal to 0. Find the particular solution that satisfy this initial condition. So dekat soalan ni dia dah bagi kita punya equation untuk solve kan, iaitu dia bagi kita 5x square minus 3x plus 3 over 2. Tetapi pada akhir soalan dia bagi nilai y sama dengan 4 dan x sama dengan 0. So that's mean dalam soalan ni kita perlu cari nilai c. Alright, jom kita mula untuk solvekan soalan ni. So daripada step yang telah kita buat tadi, first kita kena determine what method we want to use. So daripada soalan ni dia dah bagi tahu pun yang kita kena guna first order ordinary differential equation. So kita kena tengok pada soalan dia ada satu variable atau 2 variable. So apa yang kita nampak dekat sini pada soalan kita ada nampak hanya satu sahaja variable. So kita pakai method differential integrating. Okay, so the first step, determine what method we want to use. Kita dah tahu yang hanya satu variable sahaja ada dekat soalan ni. So kita salin balik soalan. Yang kedua, kita bring dx to the right. Kita bawa dx ni ke kanan untuk tinggal sahaja dy di kiri. Selepas itu, selepas kita bawa dx ke kanan, kita kena integratekan both side. So untuk integrate kedua-dua, untuk integratekan dua-dua side, first kali kalau dy kita integrate, kita akan dapat 1y. So 1y sama dengan y sahaja. So kita salin sahaja y sama dengan. So untuk integrate 5x square, kita akan dapat 5x kuasa 3 over 3 bahagi 3. Tolak integrate 3x, kita akan dapat 3x kuasa 2 bahagi 2. Dan integrate untuk 3 per 2, kita akan dapat 3 over 2x plus c. Kenapa plus c? Kenapa plus c? Sebab kita panggil plus c tu adalah sebagai constants of integration. So dia tak ada limit. So selepas kita integratekan kedua-dua tempat, kita kena masukkan nilai yang diberi pada soalan, iaitu y sama dengan 4 dan x sama dengan 0. So dengan equation daripada integrating yang kita buat tadi, kita gantikan nilai y sebagai 4 dan x sebagai 0. So kita kena buatkan c sebagai pemalar. So kita dah masukkan ke dalam nilai y dan nilai x. Kita tekan calculator dan kita akan dapat final answer is 4. So the final answer is c sama dengan 4. Itu sahaja untuk yang question yang pertama. So next, let's go to the question number 2. Guys, korang dah faham kan apa yang Naufal terangkan untuk soalan pertama? Untuk soalan kedua, iaitu in a chemical process, the rate of change of concentration y of certain reactant with respect to time x is influenced by both the current time and the existing concentration level. The relationship is modeled using a first order ordinary differential equation as follow. dy per dx equal to x minus 3 plus y. This equation indicates that the concentration increase or decrease depending on both time and the current concentration. Solve the differential equation using the separating variable method and express the general solution in terms of x and y.
Okey, untuk soalan ini kita perlu selesaikan persamaan dy per dx sama dengan 2x tolak 3 kurungan 3 plus y. Mula-mula sekali kita perlu bawa dx ke sebelah kanan, iaitu, dan bawa yang ada y ke sebelah kiri, sama dengan 1 per 3 tambah y dy sama dengan kurungan 2x negatif 3 dan tambah dx. Jadinya 1 per 3 tambah y dy, kerana kita tak nak confusekan daripada soalan itu. Contoh, kalau dy per 3 tambah y, dia boleh menjadikan confuse untuk selesaikan soalan ini. Itulah sebabnya terjadi 1 per 3 tambah y dy. Yang ketiga, kita perlu integrate both side, iaitu belah kiri dan belah kanan. So kita integrate 1 per 3 tambah y dy, terjadinya ln 3 plus y. Untuk belah kanan pula, integrate kurungan 2x negatif 3 dx, 2x jadi 2x kuasa 2 per 2, 3x dan plus c. Kita tambah c kerana c bermaksud tiada limit. So untuk final answer daripada soalan tadi ialah ln 3 plus y sama dengan x kuasa 2 negatif 3x plus c. Okay, itu sahaja untuk soalan kedua. Kita lanjut kepada part yang seterusnya. Hai guys, kembali lagi dengan saya Naufal. So korang mesti dah faham kan macam mana Azri explain pasal soalan yang kedua. Soalan yang kedua tu dia tentang pasal separating integration. So kalau tak faham, korang boleh komen lah dekat kita punya video ni atau tulisan kami. So kita lanjut ke conclusion. So untuk conclusionnya, to write up ordinary differential equation or ODE are powerful tools used to describe how things change over time, from physics and engineering to biology and economics. In this topic, we learn how to identify the order of an ODE, such as kita dah belajar pasal first order. So dalam first order tu kita ada banyak cabang, iaitu yang first kita ada belajar pasal separating, differentiation dan factor. So untuk Q&A section kita akan buat pada hari yang seterusnya. Dengan itu akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.